Alright, so saya nak check adakah you all Bosan. boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear, test test 1 2 3 test 1 2 3. Ada tak ni? Boleh dengar clear ah? Kat mana Clear. yang Sekejap eh. bergema tu? Ni. Oh, jangan. Disconnect dulu. Okay. Okey, so terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada tuan-tuan perempuan semua yang join kita punya sesi pada hari ini. So saya nak minta tolong you all ni yang dah join, boleh tak you screenshot ke, you rakam video ke kan, lepas tu you share link Zoom ni dekat group yang ni open, Hmm. siapa-siapa pun boleh join lah. Alright, so kita punya Zoom ni boleh masuk dalam 100 orang lah. 100 orang. Alright, so Betul. sementara nak tunggu yang lain tu masuk, seperti biasa kita mulakan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya majlis kita berjalan lancar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright. Okay, so sesi ni kita panggil Go Go Green. Greenmatic Success Success Story. story. So kita jemputlah kita punya rakan niaga yang masuk, yang buat apa yang kita suruh dan diorang dah make money. Ya, betul. Dan tetamu hari ni sangat special sebab apa, dia orang pertama daripada Sabah. Ya. Dia orang pertama daripada Sabah yang kita jemput dia untuk sharing. Kita patut berterima kasih dan puji keberanian dia. Biasa orang Kan? Sabah dia malu. Ini kita pujuk-pujuk. Ini pun saya pujuk-pujuk lah. Lepas seminggu ke 2 minggu baru dia bagi keputusan. Oh, okay. Kan? So tahniah lah kepada kita punya tetamu sebab apa sudi luangkan masa untuk sharing lah. Alright. Okay. Yang lain semua okey ke? Okay, dekat saya punya TikTok semua, actually kita punya sesi Zoom ni, kita buat dekat Zoom, dekat Facebook group, dekat TikTok pun ada lah. So dekat Zoom ni lebih kurang dekat 20 orang lah. Betul. Alright, so ajak je kawan-kawan untuk join supaya diorang boleh belajar lah. Alright, kita introduction sikit lah kita punya tetamu ni. Tadi dah introduction eh? Belum. Belum lagi kan? Introduce kita pun tak. Oh, lupa kan? Sebab ada orang tak kenal. Okay. Okay. Ada lagi ke tak kenal saya? Okay, nama saya Wahyi Abdul Rashid. Dan saya Nur Shirley Kamilia. Alright, so kita orang ni founder kepada Go Greenmatic. So kita start bisnes ni sama-sama daripada tahun 2006 sampai sekarang lah. So daripada kita beli kereta 2 biji, sewakan, lepas tu sampailah kita membina platform. So betul. 2006 sampai 2025 dah 19 tahun kita bina benda ni kan. Betul. Alright, dan sekarang ni kita melahirkan usahawan-usahawan lah di bawah kita punya syarikat kan. So di bawah kita punya jenama. Di bawah kita punya jenama lah. Alright, so malam ni kita jemput kita punya tetamu daripada Sabah dan dia ni actually dia tak ada kereta. Betul. Dia tak ada kereta. Orang selalu tanya macam mana nak buat tak ada kereta. Masa ni lah you all dengar macam mana orang tak ada kereta boleh buat bisnes kereta sewa. Betul. Dan dia duduk dekat Sabah tau. Dia tak pernah datang pejabat ke berjumpa. Tak pernah jumpa kan? Saya baru hari ni tengok muka dia. So maknanya ramai orang, Cik Wahyi boleh tak saya datang jumpa. Ni kita punya tim ni dah lah duduk Sabah, tak pernah jumpa. Tapi boleh buat dah. Sekarang ni purata lah 1,000 lebih lah. Betul. Dia punya commission kan. Dia jangan tengok kepada berapa besar berapa kecil yang dia dapat. Okay? Sebab ini adalah permulaan. Semua orang bermula dengan langkah pertama, betul tak? You all ni dah share tak kita punya Zoom ni, tak bertambah pun. Lah. Macam saya pun Shirley dengan kita punya tetamu je, yang lain tu takkan. Go Greenmatic ni kita ada lebih 2,000 rakan niaga yang aktif. Betul. Lepas tu bila kita buat sesi macam ni, patutnya dia orang masuk lah kan. Yes, you masuk dan you belajar. Okay, macam mana orang buat. Bila you tertanya-tanya, oh macam mana dia buat oh begini, dengar story orang. So mendengar story adalah lebih mudah untuk you belajar fakta, untuk you belajar teknikal, faham tak? Kan? Saya pelik kadang-kadang saya tengah buat live kan.
saya dah join Go Community tapi saya tak tahu macam mana nak mula. Aku pun heran. Aku panggil orang sharing, dia tak nak masuk. Lepas tu dia cakap dia tak tahu macam mana nak mula kan. Tapi tak apa, berbalik semula Hmm. kepada kita punya speaker sharer hari ini. Hmm. Saya sangat kagum dengan beliau sebab beliau adalah daripada Sabah, itu yang pertama. Dan yang seperti yang diceritakan, dia mempunyai anak Istimewa. That's why kenapa dia memilih bisnes kereta sewa tanpa kereta bersama kita. Sebab kalau dia kena bekerja dekat luar, mungkin tak ada orang jaga anak dia. Betul. Okay. Alright. So you all dah ready ke? Dah ready nak dengar kita punya sharing daripada tetamu kita ni? Kalau dah ready, cuba komen dah ready. Minta ajak kawan-kawan yang dekat luar yang belum masuk tu masuk sekali kan. Betul. Dengar. Alright. Ready ya? Kalau ready, cuba komen ready. Razlan, Abu Samah, Alin, Encik Z, Alvin. Alvin. Alright. So tanpa membuang masa, kita jemputlah kita punya tetamu ni. Ni nama dia Wilfred. Tapi dia punya nama company dia 3J Car Rental by Go Community. So saya pun nak tanya tadi 3J tu apa benda kan? Tak apa, nanti dia cerita. So tanpa membuang masa, kita silakan Tuan Wilfred untuk sharing lah dia punya pengalaman. Silakan. Hai, boleh dengar? Kalau boleh dengar, Okey, Kopi Sanangan, Kopi Bosian, selamat malam. Terima kasih Kopi kepada Bosian. Tuan Wahid dan Puan Shirley kerana menjemput saya ke live sharing business. Walaupun masih baru dalam dunia kereta sewa ni, tapi saya cuba berikan yang terbaik lah. Okey, saya mulakan dengan nama saya. Nama saya Wilson Wilfred, berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Umur 44, berkahwin, ada 3 orang anak. Isteri bekerja sebagai cikgu. Anak sulung tahun ni SPM. Yang kedua 16 tahun, dan yang bongsu ni, yang special ni umur 6 tahun. Okey, lokasi beroperasi ada di Kota Kinabalu. Penampang lah, Kota Kinabalu Penampang. Dan juga seluruh Malaysia. Okey, pengalaman bekerja. Okey, pada tahun 2002 hingga 2010 saya bekerja sebagai programmer anda Sukma Sabah dan Sukma Negeri Sembilan. Lepas tu saya pindah balik Sabah, and then saya bekerja sebagai IT support dan senior system administrator. Then selepas tu 2010 saya tukar bidang dari komputer kepada tenaga pengajar memandu. Okay, di situ saya start bekerja sebagai pengajar pemandu dari 2010 hingga 2022. Okey. Ada berhentilah sekejap sebab PKP itu kan pada tahun 2020. So sambung balik selepas PKP itu, lepas tu decide untuk berhenti untuk jaga anak yang bongsu ni lah. Okey. Soalan seterusnya, cabaran yang dihadapi sebelum join Go Green Matrix. Okey, cabaran dia sebelum tu memang salah satu dia ekonomi lah, ekonomi rumah. Okey, memang pendapatan tu tidak konsisten lah sebab mungkin PKP kah, apakah. So, memang tidak konsisten lah pendapatan keluarga masa tu. Okey, kenapa memilih bisnes sewa kereta? Dia ada persamaan dengan mengajar kereta ni. Dia build network, buat marketing. Tapi beza dia mengajar ni,
kita kena keluar. Kita kena keluar. Berbeza dengan kereta sewa ni, boleh duduk di rumah sambil tambah pendapatan. Okey, gitulah. Jadi kalau nak buat marketing, sales dan marketing tu memang bolehlah sebab sama kan dengan kereta sewa ni. Dan kenapa memilih untuk sertai Google Metric? Okay, dia punya story ni kan actually secara tidak sengaja tau. Saya berbual dengan isteri nak beli Alphard masa tu. So actually isteri suggest, dia cakap mungkin boleh bagi sewa atau boleh buat family jalan-jalan. Okay, so kan family anak pun membesar, so kereta pun kena besar lah. So okay lah, mau sewa, okay boleh juga. So saya cek lah di website tu, cek website, search di Google, tengok nama Google Metrics yang keluar dulu paling atas. So okay, saya coba cek ni lah website ni. So buat research selama 5 bulan tau, dari mungkin kalau tak silap saya dari Oktober tahun lepas tak mungkin gitu, buat research, tengok YouTube, tengok success story, semua tu lah, kena tengok-tengok semua tu. So okay, macam senang ni. Okay, try. So masuklah. Saya join pada 30 April 2025. Okay, baru 6 bulan. Bilangan kenderaan yang diuruskan sekarang kosong. Kosong. Tapi sudah booking yang barulah, ada booking. Mungkin kalau tidak halangan mungkin tahun depan mungkin ada 2 unit kereta akan keluar lah. Kalau tidak halangan lah. Okay, so next question. Sales dan commission tertinggi. Kalau ikut betul sales tertinggi hari ini, saya dapat close 6 unit kereta. 4 tu bulanan, 1 bulan. And then yang 2 tu harian lah, secara harian. Okay, so hari ini sejak saya punya sales 9,230. Hari ini sejak. Commission tu taklah berapa banyak, tapi at least adalah hari ini. Okay, paling tertinggi bulan Ogos tu lah. Ogos 1,880. Itu untuk Ogos. Yang commission tertinggi. Okay, next. 3 perkara betul yang dibuat untuk dapatkan jualan. Okay, pertama, saya kena konsisten dalam marketing lah. Kena buat hari-hari, iklan hari-hari, non-stop. Okay. Kalau saya buat marketing sebelah pagi, selepas hantar anak bongsu ke sekolah, lepas tu balik ke rumah, saya mesti siapkan marketing saya dalam masa 30 minit. So saya ada template saya sendiri. So saya share lah mana-mana grup. Ada 93 grup. Ada 93 grup. Saya share semua dalam masa 30 minit. So template saya buat sendiri. Tinggal copy paste saja. So okay lah, senang lah. Lepas tu kena buat kerja lain sebab saya perlukan 30 minit. Sebab lepas tu saya kena sediakan makanan, pergi ambil anak. Lepas tu hantar lagi ke sesi petang. Okay. 90% tu marketing di FB. Yang selebihnya TikTok dan Google My Business lah. Google My Business. Okay, perkara yang kedua, kita kalau mau cari customer, kita cari yang berkualiti. Okay, cari yang berkualiti. Okay, kita kena tapis kita punya customer. Customer tu, kalau yang tidak kualiti tu, tu bikin masalah, bikin sakit kepala. Okay, cara dia, macam mana kita nak tapis? Di sini, dalam Google Metric dia ada database pelanggan. Okay, jadi kita boleh cek. Selain daripada database pelanggan tu PSS,
Kita boleh cek melalui Google, tengoklah Truecaller. Jadi banyak dia punya apa nih? Dia banyak dia punya cara lah untuk mau cek customer nih. Oke. Dan oke, yang ketiga perkara yang betul dalam bisnes ni kita bagi solution kepada customer. Okey, contohnya customer ni kereta dia rosak lah. Okey, mungkin dia perlukan kereta. So kita bagi solution. Kan senang. Nah, untuk menyenangkan pelanggan customer. Okey, so after kita bagi tu kita bagi servis yang terbaik. Sudah kita dapatkan, sudah kita cek dia punya rekod. So kita bagi dia punya servis terbaik, kereta mesti keadaan yang terbaik juga. Okey? Gitu saja. Pengalaman buruk pernah dihadapi. Okey, ini belum settle sampai sekarang. Tapi hari itu dia sudah balas lah. Okey, masalah buruk, pengalaman buruk pernah dihadapi. Customer ni extend, tapi dia tidak bayar. So, macam mana? Sekarang saya tengah kejar lah. Memang, actually dia ada WhatsApp balik, dia ada reply yang hari 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 Rabu lepas, baru-baru 3 hari yang lepas dia reply, oke nanti saya update payment, oke lah. So tapi belum buat payment lah, dia cakap macam itu saja. So kita tengok lagi lah, mungkin minggu depan mungkin tanya balik macam mana. Itu saja lah kalau yang pengalaman buruk lah. Yang selebihnya oke lah, tidak masalah. Ketiga faedah yang diperoleh selepas sertai Go Green Matrix. Faedah pertama, ekonomi keluarga bertambah. Dapat bawa anak jalan-jalan ke sana ke sini, travel within Sabah. Uh, Lepas itu dapat beli laptop, ada laptop baru. Uh, Boleh dan juga berkenalan dengan car rental di seluruh Malaysia lah. Memang terbaik lah, memang belajar pengalaman dari dorang lah semua. Kadang-kadang tuh saya CCTV saja dalam group learning tuh, tapi kadang-kadang tengok juga tuh masalah-masalah. Belajar dari sana juga, cuma tidak verbal saja. And then untuk build up saya punya marketing skill, saya punya PR, and then build confidence. Macam sekarang karena jemput, so mungkin pasti ada confidence untuk live lagi seterusnya. Apa yang nak dicapai dalam bisnes kereta sewa? Apa yang nak dicapai? Kalau ikut betul, traveling je lah dengan family. Family come first lah kalau saya. Bawa family jalan-jalan sana sini. Itu je lah. And then akhir sekali, soalan terakhir. Kalau nak hubungi saya di talian 016, nombor ada di sini lah, di sini atas. 016 586 7175 3J Go Green Matrix. Boleh cek di FB, boleh follow dan like lah. Oke, terima kasih Tuan. Alright, terbaik. Tuan Wilson, Wilfred Dawes. Kan? Macam mana nak sebut tu? Apa? Wilson, Wilfred Dawes ke Dawes? Dawes. Dawes. Ya. Okay. Kalau you all ada soalan, boleh tanya dekat chat ni kan. So nanti kita Tuan Wilfred pun boleh baca kan. Okay, tapi saya sebelum tu saya nak ucap tahniah sebab hari ni dia dapat close 6 job, 4 job bulanan, 2 job daily. Betul tak? Betul. Ini baru 1 hari tau. Baru satu hari bulan November. Baik. Betul. And then saya nak tahu daripada mana datangnya customer tu. Mostly customer tu by apa nih? Introduce, ada orang introduce by network lah. Mostly by network. Ya, ada introduce. So after introduce,
selama 1 bulan juga lah, deal dan hari ini oke lah, it's on lah. Oke. Okay. Encik Z dia tanya, sudah berapa lama running bisnes kereta sewa? Oke, sudah, actually saya baru join 30 April 2025. Kalau ikut betul baru berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan. Uh, 6 bulan lah. 6 bulan lah. 6 bulan ya. Baru start 6 bulan. 6 bulan. Tapi sebelum ni ada tak pernah buat bisnes kereta sewa, Tuan? Oh, tidak pernah. Hari ini tidak pernah. Actually, waktu saya jadi pengajar memandu, ada kawan ni bawa buat sewa kereta. Tapi masa tu kena beli kereta kan, jadi income pun belum stabil. So nantilah, belajar nantilah. Gitu-gitu je lah. So masa tu tak terfikirlah boleh buat bisnes kereta sewa Ya, tanpa betul. kereta. Ya, betul. Bukan Okay. macam sekarang pun oke, tidak buat sekarang tidak kereta pun boleh juga buat duit lah. Ni Okay. Tuan Razlan dia tanya platform media mana yang paling very responsive trend sekarang, berbayar ads atau yang free? Tuan ada berbayar ke? Ada buat ads ke? Saya tidak ada buat ads berbayar, solely di Facebook group sahaja. 100%, kira 90% di grup sahaja, Facebook group. So pilihlah, ada di grup page tu banyak kereta-kereta sewa yang yang available lah. Kita join grup tu, lepas tu kita share lah kita punya info-info di sana, kita punya marketing tools di sana. Kalau nak buat ads pun boleh, tapi ada bayar lah, memang berbayar lah. Tapi kalau saya lebih suka di grup lah, senang handle lah, bagi saya lah. Tapi kemungkinan besar juga Tuan ni dia ada network yang besar, sebab tadi dia kata by introduction kan, by referral, meaning bila you sangat bagus bagi servis, so orang akan mulut ke mulut. Ceritakan daripada mulut ke mulut. Betul. So kawan ke yang introduce ni? Introduce Ya, kawan. kepada, Ya, memang kawan. So macam tu, jangan anggap kawan you all tak support you. Cara begitulah dia support, betul tak? Betul. Okay. Betul. So Facebook Tuan nama apa? 3J? 3J Car Rental by Go Green Matrix. 3J sekejap Car Rental by Go Green Matrix. Ada si Barak Kokolenter tanya, saya ada soalan, macam mana close customer yang minta harga murah? Selamat pagi Tuhan Koko Rental. Selamat malam. Ini otai bertanya. Macam mana close customer yang minta harga murah? Selalunya saya bagi harga tertinggi dahulu. Oke. Contoh kalau saya, contohlah Azia lah, contoh Azia. Saya sudah set 150 lah, gitulah. So, bila customer nak harga rendah, saya turunkan ke 140 macam tu. So, kalau dia nak turunkan lagi, bye-bye lah. Memang saya tidak layan lah. Boleh cari customer lain. Kalau macam tu, mungkin dia tidak berduit kah, mungkin ada masalah kah, atau yang memang customer yang tidak quality lah. Begitulah. Selalunya macam itulah. Saya memang tidak layan kalau harga tu di bawah saya punya target sales lah. Ya. Okay. Okay. Maksudnya let's say lah kalau dia sewa lebih daripada 3 hari, kalau dia itu boleh dipertimbangkan lah. Kalau lebih daripada 3 hari boleh dipertimbangkan. Okay, Tuan Koko Rental. Wilfred, isteri kerja ke atau sama-sama duduk rumah saja? Macam mana? Isteri kerja. Isteri kerja sebagai cikgu sekolah rendah. Isteri kerja, ya. Tuan jadi surah rumah. Betul. Ya, betul. Ramai kita menggunakan actually
Actually saya pun mau cakap suri rumah tapi mungkin tidak berani cakap. Tapi tak apalah, suruh duduk rumah pun still make money, dan Ya. dia pun baru lagi, dan Ya. bisnes ni dia take time lah kan. Betul. Uh, Ya. Alright. Oh, ni ada soalan ke nak tanya Okay. soalan? Abang ada soalan? Okay, Tuan Wilson. Tuan Wilson duduk dekat Sabah. KK. Ada tak dapat booking di luar Sabah? Ada. Kebanyakan booking di luar Sabah di Penang. Penang lah ramai. Mungkin ada 4-5 customer sudah. Mungkin lebih. Lepas tu area Selangor pun ada. Luar dari Malaysia pun ada. Foreigner. Foreigner. Wah. Dia ambil kat mana? Foreigner satu Bangladesh. Yang satu dari Taiwan. Taiwan ni Dia orang baru-baru turun mana? close. Apa dia? Dia orang turun mana? Oh, selalunya di KL. Dia pun di KL. KL. Ya. So, yang Taiwanese tu dia sewa bulanan. Bulan lepas. Bulan lepas dia sewa 23 hari bulan kalau tak silap saya. So, okay lah. So, minta dokumen everything. Okay lah. So, dia ada lesson yang sah, dan kita bagi sewa lah. Satu lagi saya kena deal dengan apalah, dengan ejen-ejen di Selangor tu lah. Gitulah. So saya nak minta Tuan buat pengesahan. So Tuan duduk di Sabah. Memang kalau macam banyak orang fikir lah, kalau duduk di Sabah hanya boleh ambil tempahan dekat Sabah sahaja. So adakah boleh Sabah ataupun satu Malaysia boleh ambil? Adakah itu betul atau itu salah? Kalau ikutkan betul, memang kita boleh buat marketing sampai luar dari Sabah lah. Actually kalau ikut betul foreigner pun mungkin kalau kita punya Google My Business, dia punya rating cantik, mungkin foreigner pun akan datang. Foreigner pun akan pilih kita. Kan? Jadi kita punya market tidak terhad di dalam Sabah saja. So, actually seluruh Malaysia lah. Okay? Dengar tu. Jangan. Saya duduk kat Sabah, boleh ke? Boleh. Kau duduk kat mana pun boleh kan? Ada orang Sabah ke kat dalam Zoom ni? Ni orang Sabah membuktikannya. Dia ambil yang sewa kereta dekat Penang tu, adakah orang Sabah yang nak pergi ke Penang ataupun orang KL ke orang mana tu? Oh, kalau yang macam saya dapat Penang, customer dari Penang, mau pergi Penang, saya deal direct terus dengan ejen Penang lah. So, customer tu daripada mana? Customer orang Sabah ke atau customer? Customer orang KL juga. Semenanjung. Orang KL order dekat orang Sabah, ambil kereta dekat Penang. Ambil kau. Ya, betul. Rasa? Ya, memang boleh buat lah macam tu. Senang. So kita punya platform ni very unique lah kan. So Tuan Wilson duduk Sabah, orang KL order dekat dia, dia dekat orang Penang kan. Jadi marketing very good lah kan. Betul. User pun dia mengiyakan, dia kata ini betul. Saya duduk Brunei pun boleh ambil booking. See? Ni actually, one of our team kot. Bukan setakat Malaysia, Brunei, mungkin ada ejen Go-Greenmatic di luar negara, contohnya macam di Arab. Boleh buat marketing di Malaysia. Kan? So, actually dia punya platform ni memang fleksibel lah, kalau saya panggilnya fleksibel. Memang fleksibel. Alright, ni Tuan Aki dia tanya, Tuan, macam mana nak close bila dapat chat customer tanya-tanya, bila bagi harga terus senyap and tak ada respon apa-apa? Okay. Wow, ini perkara biasa sudah bagi saya. Kena klik-klik. Okay, mostly kalau customer tu macam tu, dia memang selalunya yang budgeting lah. Dia memang kena budget, dia punya perjalanan. So mungkin kita bagi harga, lepas tu tidak menepati cita rasa dorang. So mungkin dorang klik-klik lah. Atau dorang diam-diam, atau mungkin dorang cari ejen-ejen lain lah. Okay. So actually masalah ni, actually dia bukan satu masalah juga, dia
memang dia punya trend macam ni. Customer memang banyak macam ni. Oh, okay. So actually dia tidak apa-apa lah. Itu je lah. Bukan satu masalah besar Ya, pada bukan Tuan masalah besar. Wilson. Ya, kalau saya pun Kan? saya biarkan sajalah. Kalau ada krik-krik saya pun tidak respon juga. Tapi Ah, kadang-kadang ada yang contoh macam tanya hari ini, and then tengok date perjalanan bulan 12 ke tahun depan. Itu saya follow up. Sebab nak hmm. tanyakan progres. Kalau orang sudah dapat, dapatlah. Kalau tidak, tidaklah. Begitu saja. Tapi dia macam ni, walaupun dia tak dia krik-krik sekarang, kemungkinan besar dia akan menyewa dengan tuan in the future. So Ya, betul. jangan buanglah dia punya nombor tu. Ya, betul. Saya Faham tak? selalunya customer yang tanya-tanya saya ni, saya tidak buang number. Saya biarkan. And then saya simpan dia dalam satu label potential customer. Potential customer Begitu. ni senang saya bila ada promo, saya boleh bagi apalah, bagi info-info uh, macam marketing lah, buat marketing dekat dengan orang lah, potential customer. Mungkin satu hari nanti dia orang akan uh, pilih saya, siapa tahu kan, rezeki Betul? rezeki masing-masing. Okey. Okey, ada soalan lain? Dapat jawapan Tuan Aki? Okay, tadi Tuan Wilson ada sebut kita kena pilih pelanggan yang berkualiti. So Ya, betul. apa kriteria Ciri-ciri. customer yang Tuan akan reject yang tak berkualiti? Ini kalau soal yang tidak kalau macam ni, kalau customer yang tidak berkualiti ni selalunya yang sudah bagi diskaun, lepas tu minta diskaun sediskonnya, yang mungkin satu sampai tahap yang kalau tengok agent pun boleh untung RM5 saja. Itu tidak berkualiti itu. So dengan satu lagi, tengoklah kalau selalunya macam customer yang macam mana nak cakap apa? Itu je lah mungkin lah yang selalunya macam tu lah yang minta diskaun ni lah. Yang Kalau tidak Yang last berkualiti. minute? Last minute macam mana Tuan? Yang last minute yang tidak, salah satu customer yang tidak berkualiti. Pernah saya kena WhatsApp jam 12.30 malam. 12.30 malam atau 1 pagi tu. Ini saya tidak reply. Memang besok dia pun memang saya tidak akan reply last minute. Dia nak kereta, dia WhatsApp pukul 12.30 malam. Dan nak kereta masa tu juga. So, wah, suspek lah kan. Mungkin ada udang di sebalik batu mungkin. So, okay lah. So, itulah saya tidak akan terima customer last minute ni lah. Pernah tak ada customer yang dia tanya-tanya, lepas tu dia tuan dah bagi harga, and then dia setuju dengan harga tu, and then bila tuan minta dokumen dia tak nak bagi? Pernah tak? Pernah, memang pernah juga. Mostly ada yang memang ada. So, tapi yang bagi IC dokumen driving license tu kadang-kadang nak minta 2-3 kali minta dokumen. Lepas tu tak reply langsung. Maksudnya ni customer ada masalah lah ni. Okay, so ya saya memang reject ni lah. Soal komen tu. Tu Ariwan tu kat Brunei. Saya pernah teks Tuan Wilson ni, survey X70 memang terbaik, dia tolong carikan. Ada orang komen tu. Ada orang puji tu. Kita punya tim juga kan, tim dekat Brunei. Okey, Tuan, bila masa sesuai minta dokumen dengan full payment? Okay, first kita ada template booking order. Okay, kita ada booking order. Bila sudah kita dapat booking order, kita minta dokumen untuk kita tapis orang punya rekod. Okay, so bila sudah tapis, kita bagi dorang quotation lah. Okay, kita bagi quotation sama ada ini kereta available. And then after sudah deal, bagi quotation,
Kalau customer agree, baru minta full payment lah. Selalunya full payment. Saya ni fleksibel juga. Kadang-kadang ada customer bayar 24 jam sebelum. Kadang-kadang ada yang masa hantar kereta tu lah. Mostly begitulah. Faham tak Aki? Alright. Tak banyak soalan ni. Tanyalah belajar daripada Tuan Wilson ni. Sebab orang selalu tertanya-tanya, saya tak ada kereta, bolehkah saya buat? Ni kita tengah share ni. Bukti hidup. Tak ada kereta pun boleh buat kan. Kan? Okey, Tuan Wilson, 3 jenis pelanggan yang Tuan suka sepanjang buat bisnes kereta sewa 6 bulan ni. Cuba namakan. Bukan bagi nama, tapi describe dia. Dia karakter lah. Dia pekerjaan dia, dia ni apa? Umur dia, lelaki ke perempuan, orang Sabah ke, orang Semenanjung ke, luar negara ke, banyak 3 jenis yang Tuan suka. Yang Mostly pertama. yang satu saya ada regular customer perempuan. Sebulan kadang-kadang 3 kali sewa. Hari ini pun dia sewa. Itulah dapat keluar satu. Salah satu dia itulah hari ini. Memang payment okey lah. Dia memang jaga kereta. After dia pakai kereta dia cuci. Okey lah. Memang okey lah. Memang tidak masalah. Customer macam ni memang tidak masalah. Dia actually mungkin bulan September lagi kah kalau tak silap saya. Dia booking kereta dengan saya. Sampai hari ini. Okay, mungkin boleh dikatakan tiap-tiap minggu. So memang after dia pakai itu, dia kasih bersih lah. Okay, so orang Sabah agent pun suka lah. Orang daripada Semenanjung kan tu? Apa dia tuan? Customer tu yang perempuan tu orang Sabah kan atau orang Orang luar? Sabah tuan. Semua Sabah. customer saya yang regular di Sabah. So dia bekerja sebagai apa tuan? Cikgu ke? Macam suri rumah kalau tak silap saya. Steady. Kenapa? Ada tanya tak? Dia kenapa dia duduk sewa tiap minggu ni? Dia pergi di mana? Sudah tanya. Mungkin personal kan. Saya tidak berani tanya persoalan personal. Tak, kadang-kadang dia bukan kita tanya tentang personal. Kadang-kadang kita macam berbual-bual dan bila dia selesa, kita tanyalah sikit-sikit. Puan biasa pergi mana? KK bawa anak-anak berjalan ke? Cuti ke? Dia macam tu. Tadi dia cakap dia balik kampung lah. Balik kampung. Mungkin mau jumpa parents mungkin lah. Dia biasa sewa kereta apa? MPV ke? Kereta kecil ke? Myvi, Saga, Beza. Selalu yang macam tu lah. Dia single ke? Belum kahwin lagi? Dah kahwin. Suri rumah. Suri rumah. Bawa anak-anak kan? Bawa anak-anak. Bawa anak-anak. Okay, yang kedua, executive manager Labuan. Dia sewa Alphard. Kadang-kadang 3 hari, 4 hari. So payment memang 2 minggu sebelum sudah buat payment. Itu best. Terbaik. Terbaik. So saya pun buat yang terbaik lah untuk dia juga lah. Kereta kena bersih, minyak kena full tank. Semua ni lah. And then ada satu lagi nurse perempuan. Nurse perempuan dia pun sama juga yang macam suri rumah tu. Dia 3-4 kali sewa sudah. So dia memang after dia guna, dia kasih bersih lah. Dia cuci kereta lah. Dia cuci kereta, dia cek calar kah. Kalau ada calar sedikit mungkin dia sudah nervous. Okay, bagi saya tu mungkin calar lama lah mungkin. Gitulah. Ada Feli Scarlett tanya, Tuan Wilson di daerah mana? Saya sekarang di daerah Penampang. Penampang. Saya ingat Penampang. Dekat KDCA. So, sebab apa ada orang komen lah kan. Sekarang ni orang semua boleh beli kereta. Kenapa nak sewa kereta ni? Tuan Wilson lah. Even duduk dekat orang Sabah pun. Patutnya orang Sabah dia belilah kereta kan. Betul. Sebab apa dia nak sewa. Tapi masih ada demand lagi lah. So sebab apa dia betul. Sewa tu mungkin dia pergi, dia tak ada transportation. Ataupun dia ada kereta lah. Tapi untuk jalan jauh tu mungkin tak sesuai lah. Betul. Kan? Yang Labuan tu memang dia kerja kat Labuan ke? Ya, executive manager kalau tak silap. Project manager. Project manager di Labuan lah ya.
Memang senang-senang lah. Orang-orang senang berangkat. So tambah. So you record, I mean, Tuan Wilson ni dekat Sabah, orang Sabah pun kalau filter okey semua, Betul. okey saja kan. Ya, yang bekerja lah macam tadi dia kata nurse. Okay, so bila you tarik nurse, you buat promote lagi, tarik, you tunjuk gambar dia, kalau dia boleh bagi kebenaran lah kan. You bagi tahu, oh nurse sewa kereta sekian 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 memang sangat bagus apa semua, you akan tarik nurse lah juga kan, betul tak? Sebab Betul. kawan dia adalah kawan nurse-nurse juga. Kan. So Ya, betul. lepas closing tu, adakah Tuan Wilson yang kena pergi ambil kereta, hantar kereta dekat customer, ataupun duduk rumah saja? Tidak pernah. Yes, tidak pernah. Closing selalunya yang masa delivery dan return tu agent lah yang hantar lah. Owner kereta lah kan. Owner kereta lah, supplier lah, operation team. Owner yang selalu hantar lah dan ambil balik. So saya kena follow up juga. Bila owner hantar, saya tanya, okay, tuan sudah hantar kereta ke belum? Okay, dah sampai. Okay, jangan lupa ambil gambar untuk testimonial. Okay, lepas tu time return pun saya kena tanya lagi. Kena tanya. So kereta sudah settle, sudah hantar, sudah terima. Deposit lagi. Security deposit boleh refund. Okay. Dalam masa 24 jam. Kalau diorang cakap okay, then saya refund deposit. Begitu saja. Ada orang tanyalah tadi, Tuan Wilson dah jawab. Selalu buat marketing kat mana? Saya rasa tadi dia sebut 90% dia promote dekat Facebook group. Tak silap tadi dia sebut 93 group. 93 group. Hari-hari. Setiap hari 30 minit akan spend masa untuk iklan dekat Facebook group kan? Ya, betul. Actually saya buka akaun baru lagi, FB baru. Untuk saya mau tambah 90 group lagi. So ada 180 so dia group lah. bijak. Ya. So, masih pakai nama Andre Go Green lah juga, Facebook kedua tu. 3J Go Green Matrix. So jadi 93 jadi 93 darab 2 dan 180 dekat 200 group lah. 186. So mungkin ambil masa 1 jam lah lepas tu lah. Okay, bagus soalan ni. Posting tuan jenis menjual ke atau post testimoni? Testing jenis menjual. Jenis menjual. Memang testimoni, hard sell lah. Lebih kepada sell. Testimoni tu bila orang tengok testimoni mungkin ada yang tengok review lah kan. Ya, tengok review sialah. Ya begitu sialah. Ada review memang saya ada post testimoni lah juga. Tapi ada yang belum update lah. So mostly saya punya ni yang menjual punya lah. Tapi coming soon tahun depan dia akan start ada kereta dia sendiri kan? Dia nak merasa lah. Boleh ke tuan? Boleh ke menghantar kereta tu? Tengoklah, mungkin guna service runner lah. Runner. Ya. Okay, lagi soalan? Ada lagi? Ada lagi tak? Masa ni lah you all bertanya supaya you boleh nampak sikit-sikit, at least lah ada cahaya di hujung terowong kan. Husna dia tanya, saya dapat owner yang selalu tak on time walaupun dah pesan datang awal, macam mana nak solve owner begini? Pernah kena tak tuan? Pernah, memang pernah. Memang pernah lah, memang pernah. Contoh macam hari ni lah, contoh hari ni pun ada yang dalam 4 unit kereta tu memang ada yang lewat. Tapi lewat dia masih boleh diterima sebab alasan orang brake pad tiba-tiba ada masalah. So, okay lah. So, inform dengan customer tu brake pad ada masalah. Mungkin owner lambat, selalunya mungkin orang cuci kereta atau ada masalah teknikal kereta tu kan kena tip-top sebelum hantar kepada customer. Tapi kalau yang owner yang selalu lambat ni, itu saya tidak boleh komen lah sebab saya pun belum ada lagi pernah hantar kereta kan mungkin. So, tapi selalunya saya memang follow up dengan owner lah. Memang saya push owner, okay hantar. Bila hantar, customer janji pukul 10, hantar pukul 9.30 macam tu.
Banyak kali sudah buat macam tu, tapi still mungkin jam 11 baru hantar. Saya pun tidak dapat buat apa-apalah kalau macam ni. Hmm. Ah, Ok- Okey, Husna, saya nak tanya Husna lah. Husna ni dah join kita ke tak? Kalau you dah join kita, you boleh buat aduan melalui borang yang kita sediakan. Nanti kita akan tegur dia. Ah, ya, Sebab saya sangat sensitif dengan orang lewat. Ah. So nanti Husna, nanti you minta borang aduan jangan takut nak buat aduan sebab kita kalau betul owner tu dia nak berubah, dia akan berubah. Betul tak? Betul. Sebab saya memang sangat sensitif dengan orang-orang yang lewat. Customer lewat tak apa, tapi bukan owner. ya Dia betul. kena manage dia punya masa, gap masa tu. Let's say lah kalau dia tahu contohlah daripada KK tu daripada Pinampang nak hantar kereta pergi KK. You tahu KK akan jam bila dalam pagi pukul 9 pukul 10 macam tu, you kena lagi awal daripada situ. Betul. Betul Betul, tak? betul. Ya. Saya tahu keadaan dekat KK sebab lah saya pergi memang jam gila. Okay, so begitu Husna. Okay, so nanti you minta borang tu nanti saya bubuh. Okay? Okay, dekat saya punya TikTok ni ada orang tanya, customer berapa kena bayar deposit dalam 3 hari. So macam tuan bila dah confirm tu berapa tuan ambil payment? Ambil full payment ke, ada deposit booking ke, macam mana? Deposit booking untuk kereta tu selalu saya ambil 50 hingga ke 100 lah. Tengok jenis kereta. Tengok jenis kereta. Contohnya kalau macam kereta macam Myvi, Saga, Beza gitu kan. Kadang-kadang saya minta untuk booking deposit 50 saja. Kalau macam Alphard, yang besar-besar ni, 4-wheel drive, memang 100 lah untuk booking deposit lah. Kalau security deposit, berapa tuan selalu minta? Security deposit, kereta-kereta macam ni yang Saga, Beza 100 lah. Saya minta 100 hingga 300. Macam yang bulanan tadi, saya minta 300 lah. Untuk bulanan ni, 300 setiap kereta tu. Paling besar deposit, security deposit macam 300 saja. Paling besar deposit yang saya pernah terima 1.500 Kereta untuk apa 3 tu? bulan. Kereta Alza lama. Oh. Untuk 3 bulan. Because ada satu company dia sewa 3 bulan kan. So minta deposit 1 bulan lah. Biasalah you ambil RM50. Lepas tu yang balance tu dia bayar sebelum dia ambil kereta ke macam mana? Sebelum masa kereta diantar. Ataupun tadi dia ada bagi tahu semasa kereta dihantar ataupun 24 jam sebelum. Kan Selalunya tadi kan. Selalunya customer pun ada macam trust issue sama agent-agent ni kan, takut kena scam lah apalah. So okay, why not bayar on the spot lah, bayar balance dia on the spot lah. So dia orang bayar lah, begitu je lah. Tapi tak apa sebab tuan masih baru, masih boleh benda tu. Tapi bila in the future dah lama, dah ada banyak regular customer, dah banyak regular customer, dia orang okay je nak membayar 24 hours before, 2 minggu betul. sebelum, 1 bulan sebelum, dia macam tu. Okay, so betul. trust tu kena gain lah along the way kan, along betul. the time. Okay. So, banyak soalan Aki. Saya baca soalan dia. Kalau tak ada kereta, nak buat promosi macam mana yang sesuai? Macam offer free minyak petrol ke tuan? Maaf banyak tanya. Kita ada free minyak petrol ke tuan? Tidak. Minyak petrol, kalau free minyak petrol tidaklah, memang tidak akan lah. Sebab kalau kita hantar kereta dalam keadaan yang penuh, customer pun kena return dalam keadaan yang penuh juga. Kalau nak buat promosi mungkin boleh bagi harga minuman, special kan, harga special, diskaun. So macam tuan biasanya macam mana tuan buat tulis ayat tu supaya customer tu dapat nak rasa nak PM tuan juga. Dia macam mana ayat dia? Contoh-contoh. Panjang, sangat panjang. Actually saya main template kan, pasal template, so
copy and paste, tidaklah saya tengok saya punya ayat juga lah. So, tapi mostly orang tertarik mungkin pasal saya punya gambar mungkin. Gambar-gambar kereta. So, okay lah. That's why mungkin, oh dia ada kereta ni. Okay, saya coba tanya. Begitulah. Mungkin lah, mungkin. Faham tak Aki? Tak semestinya biasalah saya ajar paling simple lah. Aki dah join kita belum? Tak apalah saya ajar. Benda paling simple, you nak tarik orang WhatsApp you adalah, okay, jika you nak guna lebih daripada 3 hari, WhatsApp sekarang, saya bagi special rate. Dia macam tu. Faham tak? Dia that is how macam mana you buat promosi lah. Maksudnya you tarik orang supaya dia bertanya. Dia nak tanya, dia nak tahu kan, betul tak? Betul. Ya, Tak betul. semestinya bagi tahu harga. Tuan tunjuk harga tak masa iklankan? Oh, tidak. Tidak tunjukkan nampak? harga. So, memang after... Macam mana ayat tuan tu untuk bagi orang tu WhatsApp tuan? Mungkin saya ayat yang simple lah. Mungkin menyediakan perkhidmatan sewa kereta secara bulanan, harian, dan mingguan lah. Something macam tu. So, WhatsApp ke number gini-begini. Dan orang WhatsApp lah, begitu saja. Dengan gambar-gambar kereta lah. Ya, simple saja. Ada mungkin boleh tengok saya punya contoh di Facebook page lah. Nanti boleh tengok lah, boleh scrolling dia punya FB page tu. Free J Car Rental by Gogrimetric. Okay, kalau orang di Sabah, di KK kan, ajak minum-minum ke, boleh ke Tuan Vincent? Kena buat appointment 1 bulan sebelum. Masa saya emas. 1 bulan sebelum kena appointment. Tidaklah, okay, joking saja. Seminggu Boleh. Dia 1 bulan. Boleh atur masa bila-bila. Tapi actually tengoklah ya. Selalu malam free lah, malam free. Macam pagi dia nak kena urus anak kan, masak, biasalah suri rumah. Suri rumah itulah. Suri rumah berjaya. Okay Aki, nanti tanya dekat dalam grup. Cuba kalau you berani lah, you tunjuk sikit conversation you dekat dalam grup. I will analyse dan boleh bagi tahu macam mana you nak improve. Faham tak? Alvin dekat KK ke Alvin? So boleh lah. Geng lama ni. Geng lama. Boleh lah jumpa minum-minum, sembang-sembang, tukar-tukar idea kan. Ya. Okay, so Nanti ada lagi tak? Kita masih ada masa lagi. Ada lagi tak soalan Aki? Tanya lagi Aki. Boleh tanya. Pasti dia dekat mana? KK mana? Penampang. Orang Sumandak, Penampang semua cantik-cantik. Saya duduk Sabah 5 tahun tau. Buat degree 3 tahun, master 2 tahun. Saya roller Sabah tu macam padang permainan saya. Betul. Saya pernah tidur dekat stesen bas lah. Sebab kita orang ni travel. Suka travel, panjat gunung, turun gunung. Dia macam tu. Okay. Alright, sekali lagi iklan Tuan Vincent, kalau nak contact Tuan ke macam mana? Siapa nak tanya info atau nak join area Sabah lah, area KK. Siapa nak join boleh hubungi saya atau WhatsApp di talian 016 586 7175. Okay? Atau boleh malam lah free kan? Free malam. Malam free. Ada soalan lagi tu. Pernah tak customer nak datang tengok kereta dulu sedangkan saya tak ada kereta sendiri? Ini. Kalau ini kan selalunya saya minta agent hantarkan gambar baru saya bagi customer tu lah. So customer tidaklah datang nak tengok kecuali tidak pernah lah. Selalunya bagi gambar saya dekat customer. Bagi gambar dekat WhatsApp Aki. Lepas tu tunjuk WhatsApp. Gambar luar dan gambar dalam.
dan bagi tahu dia kereta ni tahun bila. Macam saya biasa macam tu. Kereta ni tahun 2024, contoh macam tu. Ini gambar yang terkini pada tarikh contoh 31 Oktober 2025. Itu macam tu. Betul kalau Selalu macam customer tanya, selalu customer minta gambar saja, jarang yang datang tengok lah. Jarang yang tengok. Jadi kalau customer tu nak tengok kereta, sebenarnya customer tu tak percaya kat you. Dia tak Betul. trust. Dia tak trust lagi. So, macam mana you nak bagi dia trust? Profile picture you kena professional. Lepas tu you boleh bagi you punya maybe FB page untuk tunjukkan ataupun you punya review tu supaya dia boleh baca, supaya dia boleh refer. Faham tak? Okay? Alright. Still ada masa lagi? Still ada masa lagi. Abang ada lagi soalan? Abang pun dah habis dah. Oh, dah habis dah. Oh, tu anak dia. Oh, ni ke yang bungsu tu? Yang bongsu. Hai, nama apa ni? Sekarang umur dia 6 tahun lah. 6 tahun. Ya, dia actually mild autism. Detect pada tahun 2023. Umur dia 3 tahun. Umur dia 3 tahun. 3-4 tahun. Ya, 3-4 tahun. Okay. Alright, dah cukup soalan saya untuk malam ini. Terima kasih Tuan jawab. Alright. So kalau tak ada apa-apa kita boleh habiskan kah kita punya sesi ni? Terima kasih sangat kepada 3J Car Rental, Tuan Wilson. Okey, semoga kita doakan semoga rezeki semakin bertambah. Betul. Dan terima kasih juga you all yang join kita punya sesi ni, yang bertanya soalan. Kita harap you all belajar something. Kalau ada apa-apa nak contact Tuan Wilson, boleh contact dekat nombor yang dia bagilah. Alright, so boleh kita habiskan kita punya sesi? Boleh. Aki nanti tanya dekat dalam grup. Kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Bye-bye. Jumpa lagi. Thank you.